Alright guys, welcome back to the channel. Jadi guys, video kali ni, alright, saya nak buat counter kajian lah untuk dua counter. Okay, jadi before that, like always, okay, kita nak tengok market condition hari ni. So hari ni, hari Selasa 30 Jun, okay, market nak tutup dah. You guys boleh tengok volume 2.3 billion, kita boleh cakap, agak low. Right, indeks kita pun dah jatuh sikit daripada 1007 hari tu. Okay. Now dah bawah 1007, alright. So counter ini 513 berbanding counter jatuh 440. Okay, nothing much there. Hari ni kita ada IPO lift tag. Okay, IPO lift tag listing pada harga offering lah, harga offering, harga IPO 29 sen. So dia buka tadi 275 kalau tak silap, right? And then dia jatuh lah sampai sekarang dah jatuh sampai lowest 24 sen. Okay, so yes, there's always risk, okay, even for IPO, right? Sebab tu kita kena, buat keputusan yang bagus lah, right? Mungkin ada IPO yang bagus sahaja kita apply macam tu. Okay, kalau kita tak nak expose tu, risk yang besar. Okay, so kita ada IPO SRKK coming 7th of July. Alright, kita tahu result keluar semalam. Oversubs by 312 kali ganda. So, high demand, very high demand sector yang agak hot. Okay, supply yang sangat sikit. So, very likely akan perform lah during first day listing. Okay, so first day listing, so kalau 9 Julai, when is it? Kalau 9 Julai, Khamis depan. Okay, so tak lama dah. Alright, so hopefully ada lah manis-manis buat kita semua. Okay, so tanpa melengahkan masa, right, untuk video hari ni, saya dah ada dah dua counter apa yang saya nak buat kajian. So, jom kita tengok. So, counter first yang kita nak tengok is counter Sinergan. Okay, you guys boleh tengok counter ni, right, on daily chart on daily chart, you guys boleh nampak dekat sini. Okay, dia naik, right, dia peak here. Okay, and then tak boleh, basically tak boleh lepas area ni, right, jatuh. Okay, dekat sini dia test, tak sampai musim tu jatuh, nak try lagi, lebih rendah daripada high sini. Okay, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. So, you guys boleh tengok kat sini, dia some sort of buat downtrend lah. Okay. So since then, April kita boleh tengok dia dah buat support dekat sini, base dekat sini, dia breakout balik EMA21 dekat situ, dia naik sampai sini. Okay, yang bagusnya pattern ni guys boleh tengok kat sini, dia naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Nampak tak? Dia tak lari jauh daripada EMA21. Walaupun dia pecah EMA21 dekat situ, pecah, pecah. Okay, tapi guys boleh tengok dia masuk balik as soon as possible. Okay. So, apa yang kita boleh nampak dekat sini, alright, dia membuat high high, high low, high high, high low, high high, high low, high high, high low. Okay. So now, right, the testing high dia dekat area 65 sen lah, which baru-baru ni lah dia breakout 65 sen tu. So kalau kita tengok, kalau kita ambil big picture dekat sini, kita boleh nampak ada some sort of trend line juga ah. Okay, so kita boleh ambil line trend line ni. So you guys boleh tengok, let's see, we could do like this. Somewhere here. Okay, kita boleh buat macam tu. Right, kalau kita nak rely on sini lah. Okay, ataupun kita nak ambil yang macam ni pun boleh. Let's say kita ambil macam tu. Okay. So, right, kita boleh nampak dekat sini, okay, dia membuat high low, high low. So, walaupun dia pecah sikit-sikit lah dekat trend line tu, dia masuk balik as soon as possible. Now, kita nak tengok range dia. Bila dia kena trend line, area-area trend line tu, dia rebound balik tu, kita nak tengok berapa persen dia push balik tu. So, let's see. So, kita ambil kat sini. So, here, right, dia naik 25%. Wow, banyak. Okay, and then dia jatuh area-area situ. Kita ambil lah area trend line. And then dia naik. What's that? 33%. And then dia jatuh sampai sini. Dia naik. 20%. Okay. So yes, kita boleh cakap Sinergan punya ranging ni agak besar. Area yang kita nak kaji adalah area-area pullback. Okay, area-area trend line. Sebab you guys boleh tengok kat sini. Okay, every time dia kena area trend line, dia rebound. Kena trend line, dia rebound. Trend line, dia rebound. So, jadi tak mustahil untuk dia pergi balik area trend line. Dan untuk dia rebound tu tak mustahil. Okay. Untuk dia pergi balik ni, of course tak mustahil. Untuk dia rebound tu pun tak mustahil. Dan untuk dia test balik area high kat situ. Okay.
So the direction is clear, right? Untuk Shinigami ni kita nak kaji area trend line untuk potential, okay? Ataupun untuk ada possibility untuk dia rebound area trend line tu to attempt untuk break new high. Counter kedua kita ada EGWD. Okay, so this is quite concerning lah. Dia tak straightforward macam Shinigami tadi. So EGWD adalah warrant daripada EG of course. Um, Masalah EGWD ni adalah dia dua-dua ni lah EGWD dia some sort of gerak jugalah sekali lebih kurang. You guys boleh tengok dekat sini dia lama sangat dah duduk kat atas ni. Okay. So you guys boleh tengok kat sini despite some sort of console juga tapi dia gerak, you know. Now dia some sort of, you know, kita boleh cakap sideways jugalah area sini. Okay, the issue is adakah dia nak naik ataupun dia nak jatuh? Sebabkan, you know, dia tak boleh sustain. You know, if dia tak boleh sustain lah. Okay, so if dia tak boleh sustain, let's say kat sini dia pecah macam-macam, of course, okay, ada possibility untuk dia pergi bawah lah. Macam saya cakap tadi, concern besar dia adalah dia dah terlampau lama dekat atas ni. So, bila dia nak move atas ataupun move ke bawah? Okay, kalau kita tengok movement ni baru-baru ni kita boleh nampak ada juga attempt to break new high dekat situ. Okay, contoh you guys tengok kat sini, you know, dia naik kat sini, dia sideways, dia jatuh, kena EMA 21, dia rebound, nampak tak? Kita boleh tengok dekat sini ada some sort of, you know, rebound area situ. Okay, dia reject balik area support dekat situ, pump, you guys boleh nampak dia naik sampai sini. Ni untuk EG Alright, and then dia pergi balik, you guys boleh nampak dia reject balik. So, kita boleh nampak some sort of support somewhere here. Okay, dekat EMA 21 tu. Right, so kalau kita tengok EGWD, right, okay, dia sideways, dia jatuh, dia reject area tu. Okay, dekat sini dia tak jatuh banyak sangat lah, macam EG jatuh tadi. Tapi you guys boleh nampak, jatuh, naik, jatuh, naik. Okay, so apa yang kita nak tunggu sebenarnya dekat sini adalah yang besar lah adalah breakout sini. Okay, so kalau kita tengok pattern sebelum ni pun, at what point kita rasa dia akan pull away? Pull away ni maksudnya dia pergi jauh lah. Okay. At what point? Okay, let's say kita ambil kat bawah ni. Kan, contoh HWD. Okay, at what point kita rasa dia boleh pergi jauh? Breakout lah. Okay, so contoh mungkin kalau dekat sini kita boleh cakap kalau dia breakout sini. But dekat sini mungkin terlalu awal sebab kita tak nampak spike apa-apa lagi. But let's say lah kita ambil starting here. So dia spike dekat sini, dia sideways sini, mungkin kita boleh cakap okay, time dia breakout sini tu, you know, ada kemungkinan, you know, dia boleh pergi jauh, which is dia pergi jauh. Okay, and then bila dia breakout sini kita boleh cakap dia pergi jauh. So now, dekat mana, at what point kita boleh cakap kalau dia breakout tu, mungkin dia boleh pergi jauh. Kat mana? Okay. Untuk kita nak cakap, you know, dekat sini dia boleh rebound sampai atas ni, mungkin terlalu awal, boleh jadi technical rebound and then jatuh, boleh jadi juga, tak mustahil. So, based on pattern-pattern sebelum ni, lepas dia breakout tu yang dia buat big movement, so yes, selamat untuk kita nak cakap, atau kita cakap, make sense untuk kita nak cakap, you know, kita nak tunggu dia breakout area sini, which is area 955, tu resistance dia. Sebab kalau kita tengok previous pattern since dia spike dekat sini, nampak tak, dia pecah sini, pull away, pecah sini, pull away. So selagi dia tak pecah, terutamanya yang ni lah. Kalau kita ambil yang ni, terutamanya yang ni, nampak tak? Dia tak pecah sini, dia tak pull away. Nampak jatuh lagi. Bila dia pecah sini baru dia pound. Okay, so kita nak tunggu dia pecah sini juga, you know. 955 walaupun yes, kita nampak ada some sort of, you know, rebound dekat sini, right? But as long as dia tak ada pecah ni, okay, you can say this is resistance yang sangat-sangat berat lah. So untuk EGWD, okay, kita mengharapkan ada satu big movement lah yang berlaku, right, dengan syarat dia mestilah kena breakout. Ni in terms of kalau kita rely on previous pattern ni, okay. So apa-apa pun kita nak tengok dia breakout 955. Of course lah kita tak nak dia jatuh bagi 1. Okay, untuk EGWD. Itu dua counter kajian kita. Macam biasa disclaimer not by call, just kita buat kajian saya in terms of technical. Jadi guys, untuk you guys dapat counter-counter kajian almost every day kita share counter kajian dalam group Super Trader Club. You guys boleh pergi saja link di bawah. I hope to see you guys in our circle. See you.